Bateriku, nama saya Farah. Apa yang boleh saya bantu? Hello, saya nak request towing lah. Baik tuan, boleh saya dapatkan lokasi dengan jenis kenderaan? Kereta okey je sebenarnya. Maaf tuan, maksudnya? Maksudnya, saya nak guna towing tu untuk angkat barang rumah saya. Angkat barang rumah tuan? Saya ni duduk tingkat 5. Nak angkat sofa, peti ais, katil semua tu. Tapi tuan, perkhidmatan towing kami untuk kenderaan saja. Alah, bolehlah. Towing kan kuat. Lagipun rumah saya pun ada bateri. Bateri remote, bateri telefon. Kan ada bateri tu, angkat je lah sekali. Sebab tu saya call bateriku. Boleh je kan? Dia bukan macam tu tuan. Alah, nanti masa awak datang, saya tolonglah ikat sekali. Kita turunkan slow-slow dari tingkat 5. Confirm boleh. Tuan, itu dah bukan towing. Itu dah macam pindah rumah. Memanglah saya nak pindah rumah. Tapi harga mesti murah sikit kan? Untuk pindah rumah, tuan perlu hubungi Servimover. Okey lah kalau macam tu. Ingat boleh jimat. Tapi tak apa, kalau tuan kereta rosak ke, perlukan towing ke, kami boleh bantu yang tu. Kalau kereta kau nanti saya kau balik lah macam tu. Kan, RSA untuk kenderaan tau, bukan untuk pindah rumah. Tukar sebelum kong, bateriku.com.